Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ini saya nak menunjukkan keindahan tasik Malaysia kepada korang semua. Okey, kenapa saya kata keindahan? Sebab selalu ni kan orang kata yang tasik di Malaysia ni sebenarnya busuk. Sebenarnya banyak sampah, orang tak reti buang sampah merata-rata. Dan ada yang kata tasik di Malaysia tak ada rupa tasik lah macam-macam sebenarnya. Tapi takkanlah kita nak dengar apa yang orang cakap kot kan? Mestilah kita pun rasa macam, oh betul ke? Tak apa, it's okay. Kita positive thinking. Maybe dia tak salah baca info or anything. Sebab macam ni lah rupa sebenar tasik Malaysia. Macam yang saya tunjukkan kepada korang dalam video ini. Okey, tasik, biasalah tasik. Mestilah kena ada air, danau dia. Nanti saya akan tunjuk kat korang. By the way, baby Cina tu comel. That's why saya zoom. Buai ni memang terpatah sebab biasalah kan benda baru. Jadi bila orang nampak ramai-ramai dia orang naik. Okey, dia sampai beratur nak naik. Mestilah patah benda tu kan. Mesti tercabut. Tapi tak apa. Sebab kat sana masih ada lagi 2. Kita ni pun okey je. Kita tak kisah. Kita Alhamdulillah tak apa. Mungkin dia salah baca info. Sebab rupa sebenar tasik Malaysia sampah tak ada. Tong sampah disediakan. Trek larian yang sangat-sangat okey dan selesa. Pokok-pokok ada nak menghijaukan. Tandas tak payah bayar. So, apa lagi korang nak? Taman pun mainan percuma. Tak payah bayar 1 sen pun. Okey? Dapat datang jogging pun. Tempat letak kenderaan tak payah bayar. Parking lah. Naik playground ni tak payah bayar. Kat belah sana, ujung sana ada playground juga. Tak payah bayar. Nak masuk pun tak payah bayar. Apa lagi yang kita nak? Rasanya semua ni dah sangat-sangat mencukupi lah ya. Tapi yang komplain ni bukan orang Malaysia sebenarnya. Yang komplain pun orang luar. Tapi tak apa. Macam saya kata, semua orang ada pendapat masing-masing. Tak apa. Nak komplain pun komplain. It's okay, kami faham. Tapi janganlah sampai macam ni sekali kan. Tak maulah. Nanti kan kita gaduh-gaduh tak okey. Tak baik gaduh-gaduh. Ni tong sampah ada lagi 1 ni. Lepas tu air sungai pula bersih. Air sungai pula. Air tasik ni pun, danau ni pun alhamdulillah bersih. Tak ada orang buang-buang sampah kat situ, tak ada. Siap ada yang tengah mancing ikan lagi. Jadi ni menunjukkan apa yang air ni bersih lah. Korang nampak sebarang jenis sampah dekat permukaan air tu tak ada. Sebab apa? Sebab dia bersih. Bersih sebab kita pandai. Kita tahu nak buang sampah dekat mana. Mungkin tasik yang saya tunjukkan dekat korang ni bukan tasik yang berada di bandar-bandar seperti KL, Putrajaya or tempat-tempat lain. Okey? Tapi walaupun tasik ni berada di kawasan yang kita boleh katakan kampung belah utara kan. Tapi ianya tetap cantik. Walaupun ini hanya tasik ini adalah salah satunya tasik di kawasan satu bandar ni kan. Tapi ianya tidak bermakna tasik ni tak cantik or anything. Sebab semua orang dari bandar ni kalau tasik je datang sini. Patutnya kotor lah kan. Patutnya ramai kotor. Tapi tidak. Disebabkan dia orang pandai. Dia orang reti. Nak jaga tasik ni. Alhamdulillah macam ni lah hasilnya. Bagus kan? Tempat letak kereta macam tadi saya bagi tahu free. Kedai makan ada kat dalam tasik. Jadi tak payah susah-susah nak pergi beli kat luar. Tapi disebabkan petang ni kejap lagi insyaAllah kita akan pergi dekat. Kita nak pergi pasar malam. Tapi sebelum pergi pasar malam kita datang tasik dulu lah kan. Ronda-ronda sementara tunggu pasar malam tu dibuka. Selalunya kalau kat kawasan saya ni pasar malam pukul 5.30 macam tu baru siap dibuka tau. Jadi kalau kita datang pukul 5 macam tu. Mungkin diorang baru sakat datang. Dia baru nak pasang-pasang kemah tu. Okay? Tapi tak apa, kita tunggu dulu sampai healing di tasik. Gitu. Trek larian ni kalau siapa-siapa datang jogging dekat sini kan. Sangat-sangat seronok Sebab dia kalau kita pijak, kita akan rasa macam, kaki dia macam tak keras. Lepas tu trek baru kan. Kira rasa macam seronok je. Lagi jalan bawah pokok. Rasa macam kita tengah diagung-agungkan. Looks like, wow, permaisuri dah datang. Macam tu. Like princess dah datang. Gitu. Lagi bila angin sepoi-sepoi kan. Sangat-sangat seronok. Tapi sebabkan saya datang ni bukan untuk jogging. Saya datang saja je nak tengok-tengok kan. Sekarang ni kita nak pergi pula. Nak pergi mana? Try ke? Of course lah kita nak pergi pasar malam. Okay, datang pasar malam. First, kita kena cari sayur sikit.
Sebab mak saya dia kata nak beli sayur kan. Tak apa, kita bagi dia beli sayur dulu. Lepas beli sayur-sayur, ikan-ikan, apa semuanya, barulah kita akan pergi beli makanan. Okey. Kenapa korang tertanya tak? Why ada setengah jenis macam orang mak saya, dia lebih suka beli dekat pasar malam. Sebab pasar malam, harga dia lebih murah sikit berbanding pagi tadi. And then, sayurannya tu still fresh lagi. Rasa macam tak kotor lagi. And ada setengah, kadang dia orang pergi petik time pukul 3 petang macam tu. And then datang-datang terus jual segar-segar. That's why saya lebih suka beli time petang. Korang tengok ni, walaupun pasar malam, tapi sayur-sayuran dia sangat-sangat segar. Tersusun elok rapi je tu kan. Baguslah kalau macam tu. Kita tengok pun sejuk mata memandang. Nak beli lagi lah. Rasa seronok kalau nampak ni disusun. Rajin ni Masya Allah. Kita pilih dulu nak beli sayur-sayuran apa. Ni kentang apa ni? Ni buah apa kita tak tahu. Kentang apa ni pun kita tak tahu. Kecil je kentang ni. Comel je nak masak gulai memang tak boleh lah. Mungkin siapa-siapa nak buat potato loaded ke apa ke kan. Maybe dia senang nak tumbuk tu. Lepas tu dah beli sayur-sayuran tu, kita singgah kejap beli pau. Pau ayam dekat sini, ya Allah sedap sangat. Lepas tu dalam murah. Dimsum pun kita beli satu paket. Lepas tu kita beli air green tea. Saya ni jenis suka green tea. Tapi mak saya tak suka. Dia kata rasa macam apalah, rasa pelik lah. Tapi tidak. Bagi saya green tea sangat-sangatlah sedap ya sebenarnya. Tapi tak apalah, semua orang ada pendapat yang berbeza-beza kan. Semua orang ada pendapat dia tersendiri. Kita tak boleh nak kata, kenapa kau kata benda ni sedap sedangkan benda ni tak sedap. Mungkin bagi kita benda ni tak sedap tapi bagi dia benda ni sedap. Betul tak? Gitu. That's why jangan judge orang ya. Tak baik sebenarnya judge orang ni. Sekarang kita cari lagi ronda-ronda lagi nak beli apa. Video tadi saya ada beli juga yang nugget dia cucuk-cucuk dalam lidi tu. Hotdog dia cucuk-cucuk dalam lidi. Semuanya ada. Pasar malam ni sangat-sangatlah lengkap dan semuanya ada dalam ni. Tak payah susah-susah dah nak pergi supermarket ke apa ke, tak payah. Rempah-rempah, kicap-kicap pun ada jual dekat sini. Jadi kita pun tak payahlah susah-susah kan. Lepas tu saya datang singgah Tasik balik sekejap sebab nak makan. Kita makan kat sini lah. Barulah rasa seronok kan. Sambil-sambil menikmati keindahan petang, kita makan-makan. Lepas tu kita share lah sekali dengan kucing-kucing yang ada kat Tasik ni kan. Bila je nak kongsi dengan diorang. Okay, jadi sekarang ni saya nak sambung makan. Jadi okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.